Itu dia. Kan? Oh, ada dah yang ngambung. Maksudnya kita buat kena karaoke lah pula lepas ni. Okey, ibu ayah, anak-anak, kita datang sini dengan kebahagiaan bawa anak kan. Macam-macam. Nak tunggu anak umur 6 tahun. Mungkin ada di kalangan kita anak pertama ni umur 6 tahun sekarang ni Hafiz. Ya. Umur 6 tahun anak pertama ni masuk tadika. Semalam kah tadika, dulu kah masuk kan? Umur 6 tahun ni bawa. Sebelum bawa ni ada yang nak mandi pagi pun susah kan. Cepat mandi. Tak nak mandi. Pagi lah sedujan lah. Cepat nak pergi sini. Tak nak. Jumpa Hafiz Hamidun. Tak nak. Jumpa Ustaz Akwan. Tak nak. Jumpa Baisal Fisi ada je. Nak. Nampak. Macam-macam perangai anak kita kan. Ada anak yang tak macam itu. Bangun pagi kan. Mak, pagi ada program mak bawah tu, ada program mak, ada program. Dia tarik mak dia pergi. Mak pula kata, tak nak. Mak pula tak nak kan. Ada yang macam itu. Jadi keluarga ni macam-macam. Ya? Ibu ayah pun macam-macam. Ada yang isteri panggil suami. Abang, jom dah pergi bang. Dia pergi. Bang nanti. Saya ada program dekat TV. Nampak program dekat TV nampak. Itulah lumrah kehidupannya Hafiz. Okey. Jadi apa-apa hal pun kita mesti kembali kepada Allah. Ya betul. Kembali pada Tuhan. Isteri ada salah, suami ada silap, anak ada silap, ada salah. Semua kena bertaubatnya. Betul. Apa masalahnya kita berzikir? Boleh? Tak salah. Istighfar sikit. Mana dia bos? Okey, boleh insya-Allah. Jadi itulah selingan dia. Kalau dari kita kata keluarga itu kena bahagia, tapi cara bahagia ni macam-macam Ustaz ya. Ada yang bahagia kalau kita kata makan ramai-ramai, bertemu di satu majlis. Kita bertemu dalam satu majlis, boleh makan sama-sama kan? Boleh. Tapi kadang-kadang dalam satu rumah, orang ni dari bilik itu dekat je. Orang ni dari bilik ini, orang ni dari bilik air. Keluar tak boleh makan bersama kan? Kan itulah. Jadi maksudnya kadang-kadang subjektif lah cara kita nak timbulkan kebahagiaan dalam keluarga tu, kena ada maaf memaafkan. Betul. Itu cara dia. Kadang-kadang Ustaz kan, yang mak tak boleh nak maafkan anak pun ada. Yang anak tak nak maafkan. Ada macam-macam lah. Ni bergaduh pagi-pagi. Saya rasa kalau dengan keluarga pun kita tak boleh nak bermaafan. Apatah lagi kita dengan orang lain. Walaupun ada lagu yang cerita pasal maaf-maaf ni lah kan. Lagu apa? Aku maafkan kamu. Berpeluh ada masalah itu. Tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu. Mana boleh tak bertemu? Kena bertemu nak minta maaf kan? Kalau kita dah buat salah dengan Tuhan Ustaz, kalau kita buat salah dengan Tuhan, kita kena istighfar lah. Istighfar ya. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu cara yang mudah sebenarnya. Betul. Cara yang mudah. Okey. Saya akan sampaikan zikir. Sebelum kita zikir sama-sama. Ya, okey. Ini zikir ni Ustaz. Zikir kita duduk je lah. Santai-santai. Kalau kita zikir kita sambil jalan pun boleh? Boleh sambil jalan, boleh sambil nanti kita duduk dulu. Kita duduk dulu. Kan? Kita nak pun semua orang tenang begitu kan. Betul. Sebab hari ini bukannya tadi kita dah dengar taklimat. Betul. Taklimat dah settle. Sekarang nak limat pula lah. Tadi tak. Sekarang nak pula ya. Nak. Jadi okey. Dan sekejap lagi kita nak tunggu YB Dr. Haji Halim Ali. Ya betul. Sebagai tetamu VIP kita. Tadi patutlah sebenarnya saya nampak ada bomba tadi. Lori bomba di depan saya. Ada bom di sana? Tak ada. Dah ada. Kenapa ada bomba situ? Dia nak bagi air. Baik, kita sama-sama zikir. Zikir ini zikir yang mudah, zikir astaghfirullah. Semoga sampai sana kita punya sound system ni dah dengar ya. Di sana ada PA system besar tu. Bergema-gema hari ni di Pansapuri Sri Perantau ni bergemalah dengan benda-benda yang baik, benda yang happy-happy. InsyaAllah jom mendengarkan sama-sama zikir astaghfirullah.
Satu round lagi. Sama-sama. Mantap sikit. Astagfirullah.